But of course, we are looking now at transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast, and we cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Untuk Rahmat. We are Untuk looking Rahmat. at that. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. Ayo, pagi-pagi macam ni. Jangan. Duduk, No. duduk. It's okay. Telur air It's okay, tawar. It's okay. It's okay. Kalau lepas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Penang ni negeri dalam Malaysia ke masih bawah jajahan British? YB, kalau YB nak cakap bahasa Inggeris ke, Mandarin ke, Tamil ke, YB cakap lah. Tapi cakap kat luar Dewan, tak ada siapa nak halang. Tapi kalau YB ada di dalam Dewan Undangan Negeri, cakaplah bahasa kebangsaan. Negara kita ni ada undang-undang. Takkan dah jadi YB masih tak tahu peraturan?